troli ke? Tak tahu kenapa. Tapi Jiha cari nips secara tiba-tiba. Aku buat termos je. Aku bawa ni, aku bawa Cadbury ni coklat serbuk. Oh, hot chocolate. So aku akan bawa naik hot chocolate termos ni atas. Ui, gila. Banyak Itulah kamu, kita merah. Ini tips daripada Fikri Zamri. Kenapa? Makan coki-coki naik Kinabalu. Tritonic. Tritonic ni ibarat 100 plus lah. Tapi yang ni brand K2. Made in Sabah. Siap pergi? Siap pergi? Cari Cadbury yang bagus sikit, tak benda. Tinggal makan dulu nasi kukus di Ranau Pak. Alright, thank you. Puncak Homestay and Restaurant Kundasang. So jom dapat kunci kita dalam bilik nombor 5. Let's go. Wow, simple je bilik dia. Masuk-masuk terus. Mari nice. Good morning everybody. It's the day. So sekarang pukul 6-9 pagi. Kita orang dah ready for breakfast. Let's go. Good morning guys. Wah. So it was a very nice sleep and rest. Puncak Homestay di Pekan Kundasang. Subhanallah. Ni isteri saya yang tercinta. Woo! Jadi kami berdua pagi ni akan naik Gunung Kinabalu. So sebelum naik kena isi perut dulu. Luckily dekat puncak homestay ni dia ada sediakan servis preparekan sarapan earlier lah. So kita orang boleh isi perut dulu sebelum pergi ke Kinabalu Park. Sarapan pagi ni kita orang kongsi mi goreng telur mata dengan air panas sikit untuk bagi perut berfungsi. Let's makan. Sekarang dah pukul 6.46. Kalau nak kemas-kemas, get ready untuk Kinabalu. We are ready. Jom kita pergi ke Kinabalu Park. Let's go. So come up with me, I'll take you high. That prima donna spice up your life. You know I got the kick that you like. So come up with me, jump to watch me running up the place. I'm already starting like Oh, Nampak tu dia sebelah kiri. so ada van untuk bawa korang daripada public parking area untuk naik. Kalau akan park dekat sini, Dewan Kinabalu. Lepas tu akan ada van untuk angkat korang naik. So jangan risau. Let's go. Ikut sama mandi. Mandi? See you di bawah balik. Mak Kau tak besar pipa tinggi. So 5 minit ride daripada parking area tu sampai balik ke main gate. So many people today. Parking dia okey? Morning. Diorang boleh makan tengah hari. So sekarang pukul 8.50. Kita orang baru settle semua daripada registration, Malim Gunung, dan now kita orang tengah tunggu kita orang punya porter. So kalau registration smooth patutnya boleh je dalam setengah jam ke 1 jam. Tapi itu kalau best scenario lah kan, best scenario lah. Tu ni kita pay to win lah. Kita pay to win. Ya. Mantap. Siap baju couple. Typical first timer. This is me before Kinabalu. Muhammad Haziq. 9. Ha? Ben dah bayar. Tak, kita naik. Kau dengan Yasmin pergi ambil. Memang tak ada buka tingkap. Panas sikit. We have arrived. Tim Pohon Gate. Bang, thank you. Okay. Pondok Tim Pohon guys. Let's go. Excited.
and ready. Not ready. Paling ready. Ni paling ready. Ya. Ready ni? Tak, dia punya Ni terus kita punya guide pun terkejut dengan bag Fion. Ingin memperkenalkan nama kami dulu. Kami ada 3 orang guide Indonesia dan semuanya ada 7 punduknya tapi jarak dia tak sama. Mulakan dengan langkah kanan. Sekarang pukul 10.07. Kita orang nak start perjalanan. Kita pergi ke Panalaban. Bunyi deruan air terjun 0.5 1935 meter. 7 minit. Albert. Santai macam pantai. Angkol Swandi. Adalah mau kejar korang je supaya tak ketinggalan. ada 256 gate. I expect 10,000 pictures ah. Yeah, first pondok. Yang so far so good. 1 20 minit kilometer pertama. Kalau kita teruskan, wow. Steady. Vezan, apa tu? Kacang, trail mix tak? Oh. Trail mix. Masing-masing. Sini cantik gila. Pasal dekat depan ada satu game macam ni cantik. Jom kita. Terlupit. Ha? Apa dia? Nak record sambil hiking. Kau pakai contact lens ke? Okay. So, kita orang dah sampai kilometer 1.5. Lagi 4.5 lagi. Let's go. Sekejap. Sorry lah. Di kilometer 2. Jadi bang Angkol, kamu berapa sudah umur Angkol? 50? 70? Ha? Astaga. Alamak. Ada spray-spray hilang sakit juga Angkol? Kau tidak biasa pakai? Yang apa? Yang spray-spray kasi hilang sakit? Tidak biasa pakai jugalah. Dari dulu kamu memang jadi porter dan guide kan Angkol? Memang enggak, kami dah 72 lagi. Astaga. Respect bang Angkol sama kamu. Baik 2-3 hari. Let's go. Sambung lagi guys. So sekarang dekat Pondok Lowi. Sama juga pondok kecil. Boleh minum air, rehat kejap. Lepas kilometer kedua ada tandas juga. Very nice. Very chill. And the temperature is also very cool. Ada keluar asap tadi. Andi, kata-kata di kilometer 2.5. Naik terus. Sekarang kita orang ada di kilometer 2.5. Penat juga. But each time kita buat aktiviti, we must not forget to live in the moment. Kilometer 2.5, elevation 2,350 meter. Tak bagi can. Naik je. Steady yang. Steady. Sekarang kita orang dah almost 600 meter into elevation. Wah. Training untuk climbatan ke bang? Ya. Oh, steady. Kita ambil energy gel tu. Yang ketiga. Sekarang kita orang almost 700 meters of elevation.
daripada starting point. Pohon gate now 3.2 km. Baru 200 meter je daripada signage 3.0 km tadi. Sejuk jugalah sekarang. Yang kita di sekarang Pondok Mempening. Mempening ni untuk beri-beri. Sebab lapar sudah. Okay, Pondok Mempening dekat kilometer 3.3 kah tadi. So sekarang sambung jalan. Kilometer 3.5 2,634 0.7 dah kot. So kalau korang rehat dekat Pondok Layang-Layang, di kawasan ni memang luas lah. Okay, so memang boleh duduk, rehat, minum-minum, makan-makan, bagi korang acclimatize sikit, lepas tu bersambung perjalanan. So daripada sini, kilometer keempat, ada lagi 2 kilometer untuk sambung perjalanan. Untuk korang yang nak bawa makanan, makan lunch apa semua, tak perlu risau sangat lah. Sebab setiap pondok akan tempat rehat. Setiap pondok akan ada tempat buang sampah. Untuk buang sampah. Wah. Elevation 950 meter. Kau nak water light lagi tak? Makan je. Nanti kita pau kawan-kawan kita yang di atas. Rilzan makan ni tu kacang. Oh, trail mix. Sikit lagi, 2 km lagi. Nabina baru. Genting. Suara macam genting. Hah? Oh. Inilah. Duluan kamu, duluan. Wah. Masya Allah. Only one time. I hate climbing. Climbing. Oh. Hujan sudah bro. Batu. Mana mau turun ni besok? Macam mana mau turun ni bro? Ke tepi sini kah besok? Cantik. Oh basah. Jom sambung jalan. Sampai kilometer ke-5. Kilometer 5, elevation 3,100. Elevation gain 1,200 meter. 1 more km to go. Dalam poncho. Barulah kita guna semua barang kita beli. Lepas pula signboard 700 meter to PL. Wow, you got oximeter with you. You check your oxygen level, right? Oh, yes. Okay, Pondok Pakar yang last pondok. Pondok last kan ini. So sekarang kita orang stop sekejap dekat Pondok Pakar. Pondok Pakar ni adalah last pondok sebelum sampai ke Panalaban. So korang buat apa yang patut, refuel up.
Dan teruskan last. Berapa lagi jauh lagi yang? Berapa jauh lagi? 550 meter. Let's go. Tiga ratus lagi. Okay. Ya, sikit lagi. Sama. Yeah. Wah, lebat oh. Kan? 200 meter lagi. Nampak tak yang? Ada rumah. I have to admit, last 1 km ni agak susah juga. Hujan, dalam batu lagi, tapi jangan give up. Control pace, control nafas. Confirm boleh. Jika kau fikir kau boleh, kau pasti boleh melakukan. Kita orang dah sampai dekat signage 100 meter tu Panalaban. Yes, finally kita dah sampai Panalaban. Masya Allah. Biasa nampak gambar orang, and finally kita orang sampai sendiri. We have arrived Panalaban dalam hujan lebat. Tengok le. Kasut basah. We got the full Kinabalu experience. Thank you. Sebab hujan. Salah tempat pula. Okay. Alright. 15 minit. Oh, baru 5 minit lah. Kita orang dah sampai dekat hostel. Clean up sikit lah. Wow. Ada kosong. Ya, penuh pula. Tak apalah. Atur ambil makanan je. Thank you. Ketinggal pula saya punya lanyard tadi. Berlari bah. Okay, makan dulu. Second round. Korang target nak tidur pukul apa? Tak ada sunset nak ambil gambar. Oh, Tak ada sunset ambil gambar. Aku sejak kereta dia aku dah tak ada mood nak record lah dengan hujan. Habis tak apalah kita tengok video Syafiq lah nanti. hujan dah slow dah. Boleh nampak Gunung Kinabalu. Asyik, tadi aku mandi cengik tu. Sakit gila. Tajam. So, kalau korang punya botol habis, korang jangan buang, simpan. Supaya nanti boleh beli isi air kat sini. Bang, habislah air bang. Sini ada goodie bag shop. So, kalau korang ada barang-barang tak cukup, boleh singgah sini untuk top up sikit, beli sikit. Cantik lah kafe dia. Sini pun ada juga postcode. Boleh beli postcode. Woi, Sadi! Okay, Mantap jo. reach at Panalaban, okay? Chill ya, okay? Yo, kita nak jumpa. So sekarang kita orang tengah packing barang untuk besok. So sekarang dah pukul 7 lebih. Time untuk tidur. See you tomorrow for something.